Aku masukkan Maggi dalam botol. Tak pernah siapa buat kerja gila ni. Aku buat. Tugasan abang. Apa-apa je lah. Okey. Janji free bang. Guys, dia orang bedal aku tu. Dia orang tahu aku YouTuber ada duit. RM6 literally untuk satu custom punya Maggi. Tengok. Awak hampa pergi bagi tahu. Bagus kan? Apa tu? Maggi? Ha. Kenapa makan dalam tu? Tu cekik ya. Yo, what's up Mr. Syahid dia. Alright guys, welcome to another video. Konten apakah yang aku nak buat hari ni adalah konten challenge survival. Saat aku ejak kamera. Cara betul-betul punya. Aku intro dalam kereta ni sebab hujan kat luar guys. Tak boleh nak intro. Alright. So aku akan hidup dengan hanya satu botol. Okay, aku tak boleh beli apa-apa. Ini konten for free sebab asal Emre tak tarik. Okay. Aku tak boleh pakai pinggan ke mangkuk ke, tak boleh. Memang betul-betul satu botol ni sahaja. So aku akan kosongkan botol ni and aku akan try refill dekat tempat-tempat lain dengan cara free. Okay, so hari ni aku akan berjalan sajalah. Aku akan parking kereta, aku akan berjalan di sana. Harga apa semua akan minumlah air. Tak kisahlah air apa pun, selain daripada air kosong pun boleh, air mineral pun boleh, air Milo pun boleh, air apa-apa pun boleh. Aku akan try eksperimen pun dengan botol ni, letak makanan kat dalam dia. Benda yang macam impossible. Nampak macam senang, tapi nak buat tu payah tau. Payah aku tahu. Bila aku buat benda ni, aku fikir benda ni kan, mesti payah macam ni nak buat. Tapi tak apa guys. Challenge is challenge. Inilah nama dia, cabaran. Konten cabaran. Okay. So jom sekarang ni mulakan benda ni dekat tengah-tengah bandar KL. Let's go. Pakai slipper je nak buat challenge ni. Atas semua lawa dah kalau kau tengok kan. Botol air tak pegang. Atas semua lawa dah kan dengan botol air smart dah kan. Betul tak? Tapi bawah aku tak boleh pakai. Aku pakai kasut je basah. Aku baru je lepas tukar ni. Kasut aku berdalam dia basuh air. Alright guys, so sekarang aku dah sampai dah dekat Bukit Bintang. Okay, so aku nak masuk dalam port lah ni. Memang cuaca mendung lah. Daripada tadi pagi ni ada ustaz hujan. Tamu nak berhenti, aku tak tahu lah apa. Ni pun sekarang ni literally aku dah parking kereta, still hujan. Okay, so jom mulakan dalam mall projek aku ni. Sebab dekat dalam mall lah ramai orang apa semua, boleh dapat air-air apa semua. So sekarang ni aku nak buang luar air ni. Okay, aku buang ini air kowe, tapi aku nak kosongkan. Tadi aku dah minum separuh, so aku dah kosongkan sekarang ni. Tanya dekat you, apa buku yang paling best untuk orang yang positif? You suggestkan yang mana? You mesti tahu kan hal-hal buku kan? Kalau top selling lah. Yang mana? Beli, dia Cara not nak more to fakta lah. Dia gerak macam story. Ui, untuk siapa-siapa yang nak Kalau jadi. abang baca, confirm abang punya mindset akan berubah. Future billionaire. Okay, nak tanya dekat you nama apa? Tamil. Nama Tamil? Ya. Really? Ya. You bangsa memang Tamil. Nama Tapi pun Tamil. Nama juga ada. Siapa yang suggest nama you? Tahu. Dia Ayat kot. Yeah. Okay, nak tanya dekat you, Tamil. Apa perasaan you and apa je you nak cakap kalau seharian saya hidup dengan pakai botol ni saja? Saya akan makan, minum semua dengan botol ni for free. Ada tak apa-apa kata-kata? Tak faham. Saya hidup dengan botol ni. Tak ada duit. Tak ada duit. 24 hours living with this bottle. Atau macam tu. Awak rasa macam mana? Pelik. Ini memang best seller punya. Ini kalau nak jadi billionaire. Tapi tanpa buku pun boleh jadi billionaire. Cuma kena pakai skill dan otak lah seadanya. Faham tak? Kepandaian hang lah. Macam mana nak belajar, nak naikkan diri, nak grow in your life. Apa semua. Aku ni jenis bukan membaca punya orang. Okay, aku jenis video punya orang. Jenis kerja punya. Aku jenis suka yang tunjuk. Dia jenis macam action. Dia bukan daripada buku. Aku tak suka ikut buku. Faham tak? Itulah jenis aku jenis macam ngantuk lah kalau baca-baca buku. Tak boleh. Dia jenis macam terlampau bosan. Terlampau dia tak ada, dia punya pattern tu terlampau flat. Alright guys, so jom sekarang ni pergi cari minuman yang free. Yang penting panas. Takkan boleh sejuk. Sebab apa? Luar dah sejuk. Aku punya temperature tengah sejuk sekarang ni, badannya. Sekali kalau masuk sejuk, start sesemua, start bersin, tak jadi konten. Aku jadi serabut nak jaga hidung aku. So jom cari ayat-ayat panas, apa-apa yang manis lah. Let's go. Guys, baca dia tulis apa. Tak tahu lah. Bila aku main semuanya break. Jom lah, try kedai lain. Hello, do you have any drink that hot one? Can you show me? Abang jumpa ni orang-orang yang tercabar. Saya orang tercabar. Saya orang yang tercabar.
Okay, saya YouTuber. Okay, saya nak cakap kat abang. Okay, saya tak kisahlah air apa pun janji panas, abang refill kat dalam ni. And yang paling penting, dia kena ada free punya air. Abang okey tak kalau apa air pun abang refill, dia free? Tak faham. Saya punya choice. Apa pun kalau abang bagi saya air, abang masuk dalam ni. Okey. Janji air panas, saya tak nak sejuk. Saya tak nak sejuk, saya nak panas je. Yes. Apa-apa je air yang abang boleh bagi kat saya for free. Boleh tak? Free Ya, tak boleh lah. Bukan tak boleh sebab saya pun aku seorang kan. Okey, faham. Tapi terpulang pada abang macam mana? Abang nak bagi tak nak bagi? Tak nak bagi tak apa. Sebab memang challenge saya hari ni, saya makan ke minum ke semua dalam ni. Tugasan abang. Apa-apa je lah. Okey. Janji free abang 2 minutes later. Betul lah. Betul. Okey. Terima kasih. Okey. Semoga rezeki awak dimurahkan. Betul Aku dalam YouTube channel aku banyak gila benda-benda yang free aku dah try Macam minuman, makanan semua like on top. Ya Allah, hujan lebat siang. Tengok, ini pun dapat free. Kopi pula. So jom try lah ni macam mana kopi dia ni rasa apa. Ini for free dia bagi ni. Hampa tengok tadi journey aku macam mana. So sekarang ni aku dah cukup untuk mall ni. So jom kita keluar pergi ke tempat lain. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, aku rasa lagi panas lagi sedap. Tapi dia dah sejuk kan sebab takut botol ni melecup. Anyways, Alhamdulillah. Free. Aku dapat ke apa dah? Dah. Alright guys, so sekarang ni aku dah kosongkan botol ni dah. Aku dah settle lah amalan kat toilet aku. Tapi aku terjumpa satu kedai kursi urut. So jom masuk. You're doing alone lah. So you are customer also? Yeah. Guys, tak ada orang lah. Owner tak ada. Customer dah duduk atas kursi je. Baik je. Macam mana aku nak buat? Tapi tu lah, tak ada orang. Aku tak nak sentuh. Nanti rosak pula orang. Baru ingat nak urut. Okay, bye-bye. Alright guys, finally aku dah sampai sekarang ni dekat Jalan Tar sini. So aku nak pergi duduk kedai mamak jap. Tengok dia boleh bagi apa kat aku. Dah kosong lah balik ni. Dah minum petang. Sekarang ni cuaca sejuk. Tapi botol kosong. What is your name? Nama apa? Name. You can speak Malay or English? Malay. Okay. Nama apa? Roy. Mau tanya sama awak. Okay. Apa je makanan yang kedai awak ada yang boleh masuk dalam botol ni? Pening kepala nak kena fikir. Kalau botol makan apa minum ni? Makanan. Makanan ada tak apa-apa? Awak rasa lah. Sebab saya kalau betul-betul saya ada idea. Risau nanti benda tu tak jadi free pula. Okey, tak apalah. Awak macam payah sangat dah. Okey, awak boleh tak bagi saya apa-apa minuman tapi, dia ada tapi, free. Apa-apa je tapi free. Tapi pastikan panas lah, jangan sejuk. Free apa lah? Macam air sumber lah. Air swam biasa sangat. Apa-apa lah, Milo Swam lah paling pun. Milo Swam. Free, boleh. Kalau free pada ya, kita boleh. Muhyiddin brother. Today I'm doing challenge YouTuber. I'm YouTuber content. So can you give me any drink that hot but free? Free? Any drink. You can give to me? Okay, you fill in this bottle. Make sure hot. Make sure hot. Don't cold because the weather already cold. I need hot water. Hot. Don't too hot lah because we will be melecup. 2 minutes later. What water is this? Where is the Limo. Okay, thank you. Where is the tudung mana? Ada lah aku bagi kau. Macam mana? Ada. Oh, tuan. Ya Allah, dia hilangkan aku punya tudung. Kepala acik dia, aku bagi dia tudung. Jadi aku nak pakai botol ni macam mana? Aduh, sakit kepala. Free dapat cabaran lagi. Dah lah tambah cabaran, tambah susah lagi. Hidup ni dah memang susah bang. Oi.
Ada dia kata ada. Okey, welcome. Welcome. Itulah. Sedap. Kalau sejuk lagi sedap. Tapi ni tak sepatutnya suam. Ya Allah, tumpah pula. Alright guys, so sekarang ni air ni bagi aku macam okey lah, boleh-boleh lah. Tapi kalau sejuk baru dia fresh, baru sedap. Okay, so aku boleh bagi dalam around, sekejap, try dulu. 4/10. 4/10 lah. Dia rasa macam kelat-kelat sikit. Lepas tu ada macam rasa macam tak ikhlas. Sebab apa tak ikhlas tu boleh tahu daripada tadi nampak tudung hilang. Dah boleh tahu. Tapi apa pun alhamdulillah dapat free. So jom aku nak try projek benda ni bagi masuk Maggi. Maggi je aku rasa macam benda yang paling senang untuk masuk. So jom sekarang ni. Sorry buang dulu. Alhamdulillah minum petang aku pun dah ada. Dah dapat dah. Sekarang ni nak masukkan Maggi aku nak try. Alright guys, sekarang ni dah hujan lebat lah. Ya Allah, cuaca sejuk seharian dah ni. So aku sampai kedai mamak peluk lah kereta pun. Cepatlah guys, alarm buat problem. Ya Allah, alarm pula buat problem. Hari tu dia tukar dah bateri. Boleh. Maggi ada? Ada. Saya mau kasih masuk Maggi dalam ini boleh ya? Botol minyak. Boleh. Boleh? Cantik. Okay, jalan. Betul lah, ingat tipu. Maggi sup Maggi sup masuk. Jangan banyak panas lah, nanti rosak botol. Saya ni ada challenge bikin. Apa? Challenge YouTuber. Ini dalam masuk Maggi. Saya mau tengok you buat macam mana. Jom. Tak boleh. Ayo, janganlah tak boleh. Mesti boleh lah. Boleh You jangan kasih tak nampak panas lah. Lagi suam. Tak ada panas punya bocor. You kasih suam. Boleh. Kasih custom kasih masuk. You orang tak mau buat, kasih saya buat. Saya duduk ini tempat. You record. Aku sampai kerja gila aku buat je. Okey. Boleh. Sibuk hari ni. Okeylah. Oh no. Tahu cakap dengan bahasa depa. Tapi aku tak mau cakap, nanti hampa tak faham. Guys, kedai ni aku tak tahu free ke tak, tapi dia dah boleh buat tu bagi aku macam lega tau. Boleh buat. So aku dah suruh depa buat dah. Lah ni nak cerita bayar tu, sekali kita godek dia. Kita makan dulu semua bagi kenyang. 5 minutes later. Guys, sini tak dapat nak bagi free sebab dia orang custom kan. Itu pun dah hard work kat sana. So dapat kena bayar. Okey. Kita orang tak start inisiatif. Guys, dia orang bedal aku tu. Dia orang tahu aku YouTuber ada duit. RM6 literally untuk satu custom punya Maggi. Tengok. Awak hampa pergi bagi tahu. Bagus kan? Dia dah bagi masuk Macam mana mau makan? Makan macam tak? Ni macam Okey, bye. Jumpa lagi. Masuk 7-Eleven jap. Tanya berani. Hello, Assalamualaikum. Abang nak tanya. Abang jangan terkejut, saya nak tunjuk apa pula ni? Saya nak tunjuk something. Apa? Abang jangan terkejut. Boleh betul? Betul. Apa tu? Maggi. Kenapa makan dalam tu? Pelik kan? Masuk dalam botol. Hui, tak pernah tengok kan? Pernah. Habis minum ke apa? Dia cara makan dia tadi mamak tu aja kena tunggang atau dalam mulut Makanlah pula abang nak makan. Sebotol ni dengan botol ni benda sama. Adik-beradik. Bangsa sama, tapi isi yang berlainan. Alright guys, so sekarang ni Maggi dah masuk dalam botol yang tak sepatutnya Maggi masuk. Dah settle lah aku custom benda tu. Tapi satu benda yang sedih sekali, aku rasa macam dia ambil duit and then dia tipu. Literally satu Maggi tu RM6 dia cakap aku. Aku rasa macam RM6 boleh dapat sepaket tau Maggi. Tapi aku ambil satu paket dalam tu je. Anak dia tu aku ambil satu. So RM6 dia ambil. Lepas tu brother sebelah ni cakap sebab YouTuber ada duit banyak, dia godek Dia kata aku jadi macam
Aduh, benda ni tak sedap lah, dia tak syok lah. Tapi tak apalah, aku macam sedekah lah. Itu hubungan hang dengan Allah. And aku punya tanggungjawab, cakap benda betul-betul. Hang nak tipu apa, itu semua terpulang pada hang. So aku macam, okay lah, tak apa, hang dah tipu dah. Itu pun dua brother yang tadi tengah custom Maggi aku tu, mereka bagi tahu, mereka dah tipu hang dah ni. Benda tak mahal macam tu, pun RM3, RM4 je dia kata. Tapi dia sampai kat hang dia RM6. Aku cakap, alamak. Maggi mana Maggi? Hui, gila-gila. Alright guys, so sekarang ni aku nak try rasa. Hui, sedapnya bau. Bau sedap guys. Ni kena tipu tau. RM6 siut. Hui, sedap. Hui, sedap. Tu cekik ya. Yo, lekat tu. Guys, boleh makan tapi Maggi tak mau kelak. So ini aku boleh bagi 10/10. Sebab apa sedap. Lepas tu kata apa, kerja gila aku. Jadi eksperimen aku. Tak perlu pun belah botol untuk masukkan. Dia masukkan tadi manual je, tapi alhamdulillah boleh masuk. Tangan basuh tu, ya Allah. Guys, benda-benda gila macam ni hampa jangan buat. Sebab hampa kalau buat nampak macam orang bodoh nak. Aku buat, alhamdulillah ramai support. Kedai mamak support aku. Tak. Tadi satu kedai mamak tengok aku, tapi dua brother tu cakap kan, relax lah, ini benda memang tengok benda. Biar ada depa tengok. Hang buat lah kerja hang. Hang rekod kami buat. Dia kata. Supportive, nampak? Guys, aku nak keluarkan Maggi ni dulu. Struggle aku dulu. Baik aku habiskan struggle aku. Jumpa apa kejap lagi. Ais swam boleh tambah? Ais swam? Boleh. Kalau hal duit mesti dia bagi aku management. Aku tak tahu apa sebab. Tak. Good evening. Ais swam kasih taruh. Tara banyak panas kan? Ini boleh ya? Boleh lah. Tak payah? Oh, cantik. Terima kasih. Tapi sedih sikit dah. Aduh, tadi dah kena godek RM6 tu. Patutnya konten ni free nak, for free. Tapi tu lah, dia dah ambil RM6 tadi. Aku jadi macam duk kacau nak kepala aku. Asal dia ambil duit, dia failkan konten. Itu je. Tapi, sorry guys. Itu je juga. Alright guys, sampai itu je guys konten aku pada kali ni. I hope hampa enjoy dengan konten aku pada hari ni. Kalau aku nak rate lah dia punya kesusahan buat benda ni, aku boleh bagi 8/10 lah. Itu saja. Aku boleh bagi 8/10. Sebab apa yang jadi susah dia hantar? Sebab apa? Sebab dia free. Okay, sebab nak masukkan dalam botol tu apa semua, aku rasa tak ada masalah kalau orang okey je. Tapi sebab nak buat free tu, itu yang tak boleh. Sampai kena bedai jadi RM6 apa semua kan. So it's a part of the process. Aku tadi buat apa? Nampak macam senang. Hampa tengok nampak macam senang. Tapi bila nak lalui tu, aku je tahu. And aku berserah pada Allah. Aku plan je. Jadi tak jadi, Tuhan yang kerja. Sampai sini je lah konten aku, episod aku pada hari ini. Jumpa pada konten akan datang. Video-video yang lebih menarik di episod akan datang. Okay, bye-bye.